Perkara yang paling susah untuk semua kita sama ya. Tak kira mufti, tak kira tok lebay besar, tak kira tok syekh, tak kira siapa, ialah membetulkan dalaman dirinya sendiri. Ilmu sahaja tak menjadikan dalaman manusia itu baik. Mungkin orang boleh nampak macam baik, pegang mikrofon, ceramah, jawatan mufti pula, jawatan imam besar, jawatan ustaz, orang sangka baik. Tetapi belum tentu dalamannya baik. Ini adalah persoalan yang sangat besar bagi setiap orang. Kata seorang tabi'in, ini anak murid sahabat Saleh, namanya Muhammad Ibnul Munkadir. Muhammad Ibnul Munkadir, guru kepada banyak imam-imam, termasuk guru kepada Imam Malik. Muhammad bin Munkadir ni alim ahlul hadis, Syekhul Qura, maksudnya guru kepada para ahli pembaca Quran. Terkenal dia ni bila salat, bila baca Quran sentiasa menangis. Saleh. Kata Imam Malik, kami bila melawat pergi jumpa Muhammad bin Munkadir, tengok kesalehan dia, rasa rendah diri kami. Pada hati Imam Malik. Kata Muhammad bin Munkadir ini, abattu nafsi 40 sana. Aku ini memerangi diriku sendiri 40 tahun lamanya. Summa istaqamat. Kemudian barulah dia boleh nak rasa betul. Barulah berdiri lurus. Dia kata dia lawan diri dia 40 tahun lamanya. Antara yang disebut, yang dilakukan, yang dan ini mesti kita lakukan, ialah berterusan di dalam qiyamul lail, bangun malam. Itu maksudnya setiap kita, saya, tuan-tuan yang ada, perempuan yang ada ini, zahir yang orang nampak. Tapi apa yang tersimpan dalam dada kita, hanyalah Allah SWT yang mengetahui. Tidak mudah hal-hal di dalam diri kita ini untuk kita buang. Ahlul kitab, orang yang ahli di dalam kitab. Allah sebut ahlul kitab dalam Quran ni, orang-orang dahulu Yahudi yang mana mengetahui Taurat, Injil. Bila Nabi datang, mereka tahu Nabi benar, tapi mereka tak mau ikut. Pasal apa? Allah tak kufaran hasadan min indi anfusihim. Kufur dan hasad daripada dalam diri, daripada diri mereka sendiri. Berapa ramai orang yang mengaji agama, yang belajar agama, orang Islam yang dengar orang khutbah, dengar apa, yang berkhutbah sendiri, dalam dirinya ada hasad. Dalam dirinya tak puas hati ke orang kalau orang lebih daripada dia. Dalam dirinya tidak puas hati dengan apa yang Allah beri dan takdirkan kepadanya. Ada komplain dia kepada Tuhan. Mungkin mulut dia kata Alhamdulillah, Alhamdulillah, tapi dia sentiasa tertanya, pasal apa Allah bagi kat dia tu banyak pada aku? Ini adalah penyakit dalam diri manusia. Allah hantar Nabi bukan sekadar untuk mengajar. Mengajar saya boleh mengajar, Ustaz Sira boleh mengajar. Tapi Allah hantar Nabi untuk membersihkan dalaman diri. Juga Nabi Ibrahim doa. Nabi Ibrahim kata, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Wahai Tuhan kami, tolong hantar untuk mereka. Nabi Ibrahim doa, Allah hantar untuk anak cucunya rasulan minhum, orang rasul di kalangan mereka. Rasul itu membaca pada mereka ayat-ayatmu, mengajar kepada mereka hikmah, kebijaksanaan, dan membersihkan diri mereka. Hak nak ceramah ni, saya pun boleh ceramah, semua orang boleh ceramah. Tapi yang nak membersihkan diri, kerja siapa? Kerja kita sendiri. Maka akan ada, nanti kita akan sebut nanti, bagaimana agama ini mengajar untuk membersihkan diri ini. Tuan-tuan dan perempuan, diri jika tidak dibersihkan, ia sentiasa resah. Ia sentiasa tercari-cari, yang dia pun tak tahu apa yang dia cari. Dia akan mencuba segala hal dalam dunia ini, dia tidak akan menemui makna yang ia cari. Ada kerisauan yang ia tidak tahu puncanya. Ada perkara yang tidak beres, tidak selesai dalam dirinya, kerana dirinya tidak berdamai dengan penciptanya. Allahumma antas salam wa minkas salam. Salam, kesejahteraan itu tidak hadir sehinggalah diri kita dibersihkan. Orang yang duduk di rumahnya besar, keretanya besar, jawatannya besar, belum tentu kurang resahnya daripada orang yang di dalam rumah yang kecil. Tapi orang yang di dalam rumah yang kecil mungkin
lebih tenang tidurnya, lebih bahagia jiwanya jika dia membersihkan dirinya. Maka tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, inilah yang menyebabkan seseorang itu mustajab doanya. Ada nur pada wajahnya, ada petunjuk Allah pada kalimatnya. Ceramah pandai, saya pun ceramah pandai. Hak jual ubat tepi jalan tu tuan-tuan, pergi kot jalan Tengku Rahman tu pun pandai, pergi kot Penang kat Rawak tu lagi pandai. Tapi untuk Allah mencampakkan manusia dengan hikmah, dengan nur, ia memerlukan penyucian jiwa ini. Dan kita hari ini, bukan kerana saya bersih pada tuan-tuan, kita tajuk kita yang ditanya ini. Dan kita akan cuba belajar apa yang Nabi ajar, bagaimana nak membersihkan jiwa ini. Terima kasih.